Dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan kawan-kawan hasil daripada peremajaan pokok cili yang saya buat 3 minggu yang lepas. Kalau nak dikira bulan, rasa-rasanya pokok cili ni usianya melebihi 6 bulan dan pernah berbuah sebanyak 3 kali. Saya melakukan peremajaan pokok cili ni untuk beberapa pokok. Namun yang lainnya tidak berapa menjadi. Cuma sepokok ini saja yang sukses. Antara punca pokok cili ni tidak menjadi produktif adalah disebabkan cara kita memetik buah cili, terutamanya menggunakan gunting. Tangkai yang tinggal di dahan pokok melambatkan proses pengeluaran bunga yang baru. Selain itu kawan-kawan, dahan-dahan pokok cili yang pernah berbuah, saya telah pangkas untuk memastikan pucuk-pucuk baru tumbuh. Pada kebiasaannya, selepas pucuk baru tumbuh, bunga pokok cili akan keluar juga. Dan begitulah kitarannya, sehingga buah cili terbentuk. Selain penjagaan pada pucuk daun, bahagian akar pun jangan dilupakan. Untuk mengekalkan kesuburan pokok cili, baja bunga dan buah saya berikan seperti biasa. Baja ini akan merangsang pokok untuk mengeluarkan bunga dan seterusnya menghasilkan buah. Media tanam juga perlu digemburkan selalu, terutamanya media tanam yang mudah kering dan mengeras. Ini adalah baja tambahan untuk membantu menyuburkan daun-daun yang baru, mengurangkan daun yang kuning. Saya sembuh baja foliar Super Leafly Spray untuk mengaktifkan pokok semasa proses fotosintesis. Bila kita dah berikan baja di bahagian atas dan di bahagian bawah, insya-Allah kawan-kawan, pokok ni akan membesar dengan elok dan seterusnya menjadi remaja semula. Jika terlambat, kemungkinan peremajaan pokok ni tidak akan berjaya.